Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Come on jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Yes, tak berapa lama lagi kita dekat Malaysia, dekat Langkawi akan ada LIMA 2025. Yes, pameran aerospace dan maritim terbesar di Malaysia yang akan menampilkan banyaklah. Macam aku fokus Air Force punya lah. Ada air show, ada static display, ada aerial display dan sebagainya. LIMA 2025 akan berlangsung pada 20 hingga 24 Mei 2025. Jadi kepada sesiapa yang tak beli tiket, nanti aku bagi link dekat bawah, dekat bahagian komen supaya korang boleh beli tiket. Beli sekarang. Alhamdulillah juga LIMA yang lepas aku dijemput oleh Kementerian Pertahanan untuk jadi inilah yang datang sebagai veteran nak buat video apa semua. Dan tahun ni juga alhamdulillah MINDEF lagi sekali jemput aku. So setinggi-tinggi terima kasih kepada MINDEF. Jadi jumpa aku dekat sana. Cerita yang aku nak beritahu dalam video ni, ura-ura ada mengatakan bahawa pesawat tempur daripada Rusia yang wow, yang viral keluar dalam cerita Top Gun, Su-57 Falcon, katanya akan datang dekat Malaysia. Namun dah ada pengesahan, dah keluar list, Su-57 Falcon takkan datang LIMA 2025. Aku ada penjelasan dia dekat sini. Mula-mula berita tu adalah berita kabar angin, rumours semata-mata, dan tak ada pengesahan. Mana diorang dapat pun aku tak tahu. Tiba-tiba pun aku jumpa rumours tu dekat Facebook. So scroll, ada orang cakap LIMA confirm akan ada Su-57 Falcon. Kepala otak engkau, lain kali benda tak confirm, janganlah kau pergi post dulu. Yes, betul, memang ada rumours yang katanya Su-57 Falcon akan datang dekat LIMA. Tapi baru-baru ni pihak LIMA sendiri dah mengeluarkan, orang kata dah finalize apa aircraft yang akan datang untuk buat static display, untuk buat aerial display dan sebagainya. Ada beberapa sebab sebenarnya yang mengukuhkan kenapa Su-57 Falcon tak boleh datang Malaysia. Di antaranya adalah keutamaan dalaman dan logistik. Sebab sekarang ni Rusia lagi memilih untuk Su-57 Falcon yang mana ada, yang mana serviceable tu untuk stay dekat dalam Rusia berdasarkan situasi yang tegang yang dekat Rusia sekarang ni. Sebab lain sekarang ni, kalau korang nak tahu, sehingga awal tahun 2025 hanya sekitar 20 hingga 32 unit Falcon sahaja yang berjaya dihasilkan. Sebab dorang sendiri ada masalah dalam pengeluaran enjin dan juga dorang ada masalah dari segi bekalan, supply lah, sebab dorang menerima beberapa sekatan antarabangsa. Dorang juga ada masalah dari segi keupayaan production, lepas tu kos untuk maintenance dan juga kestabilan teknikal pesawat tu sendiri untuk penerbangan jarak jauh, sebab diorang nak kena fly ni daripada Rusia nak pergi ke Malaysia ni. Dan setakat ini juga, walaupun dah banyak, boleh kata banyak jugalah, sampai 32 kan Su-57 Falcon ni dihasilkan, tak ada lagi mana-mana negara yang membuat pengesahan yang confirm yang dorang akan beli Su-57. Sebab Malaysia sendiri, walaupun aku pernah buat video sebelum ni yang katanya macam ada ura-ura Malaysia nak memperoleh Su-57 Falcon ni, tapi belum ada apa-apa confirmation ataupun persetujuan ataupun apa-apa perjanjian lagi. Setakat servis-servis je lah dulu. Dan kita tahu juga situasi tegang yang berlaku dekat Rusia sekarang ni, peperangan dengan Ukraine dan sebagainya. Jadi dorang tak adalah sampai tak hantar langsung, sebab kita tahu Rusia dengan Malaysia hubungan dari segi ketenteraan, tambah-tambah dari segi kuasa udara ataupun tentera udara ni, ketenteraan udara memang sangat-sangat baik, dan dorang still hantar, iaitu Russian Knight yang akan menggunakan pesawat Su-35. Still okey apa. Tapi kalau nak dibandingkan setakat ni lah, walaupun tak start lagi kan, tapi berdasarkan list yang aku dapat, nak compare dengan yang 5 yang lepas, macam penyertaan tu kurang sikit. Contohnya macam yang hari tu ada ROKAF, Republic of Korean Air Force. Tahun ni tiada abang-abang opa datang dekat LIMA. Tapi korang jangan risau, kita ada banyak lagi benda-benda yang menarik yang nak ditonjolkan dekat LIMA 2025 pada tahun ini. Yang akan buat aerobatic team ni adalah daripada Rusia sendiri, daripada Indonesia pun ada, dan daripada Indian
Air Force. Termasuklah juga yang kita harus bagi tumpuan adalah persembahan pembukaan ataupun opening gambit yang akan dilakukan oleh aset-aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Tu yang kita nak tengok tu sebenarnya. Jadi lagi sekali, kalau korang tak beli tiket lagi, pergilah beli. Nanti aku bagi link dekat bawah. So boleh beli tiket dan insyaAllah kita jumpa nanti dekat sana. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe atau butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Yes, kita jumpalah dekat sana nanti. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. 5 2025. Ada dia punya motor, aku tak tahu ada motor. 5 2025. Jumpa di sana.